Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aira Mesyanera binti Rozandi dari kelas 3 Inovatif, Sekolah Kebangsaan DIT. Anak kecil bermain di laman, tersenyum manis menatap mentari. Kasih ibu sepanjang zaman, tidak ternilai suci dan murni. Wah, sungguh indah pantun ini. Kawan-kawan, sebenarnya pada hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang bertajuk Kasih Ibu. Buku ini mengangkat tema kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Buku ini ditulis oleh Kamsiah binti Omar dan diterbitkan oleh Cerdik Publication Sendirian Berhad pada tahun 2013. Setiap helaian buku ini mempunyai gambar-gambar yang menarik dan saiz tulisan agak besar dan gaya bahasa yang mudah juga amat membantu pembaca seperti saya. Walaupun buku ini hanya mempunyai 15 halaman bercetak, ia memuatkan kisah kehidupan yang amat bermakna dan mempunyai mesej penting untuk dijadikan panduan kita. Secara ringkas, buku Kasih Ibu ini mengisahkan tentang nilai kasih sayang seekor ibu ayam terhadap anak-anaknya. Semasa sedang mengeram, ibu ayam jarang-jarang meninggalkan tarangnya kerana risau telur-telurnya diambil atau diusik oleh musuhnya. Apabila telur-telur sudah menetas, setiap hari ibu ayam akan keluar mencari makanan untuk anak-anaknya. Pada suatu hari, seekor ular sawah telah mengekorinya pulang kerana hendak menangkap anak-anak ayam itu. Ibu ayam tersedar, lalu menyerang dengan pantas. Ular sawah cedera terus hilang di celah-celah belukar. Ibu ayam berasa lega kerana anak-anaknya selamat. Ya kawan-kawan, kesimpulannya saya sangat suka buku cerita ini. Ia menyadarkan saya tentang betapa mendalamnya kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya. Ibu sanggup berkorban demi apa saja dalam hidup demi anak-anak yang dicintai. Siapapun ibu kita, hargailah dan sayangilah mereka tanpa syarat. Sekian perkongsian saya. Terima kasih.